Encik Haziq, apakah itu nombor chassis? Ramai yang tanya saya, apakah itu nombor chassis? Kalau korang nak tahu, sebelum tu mesti kena save video saya dan jangan lupa like, follow dan share video ni. Nombor chassis ni ialah nombor IC, kita panggil lah. IC untuk kereta, kad pengenalan untuk kereta ni. Maksudnya kalau ada 5 biji kereta Ativa yang sama warna putih, untuk membezakan dia ialah nombor chassis lah. Nombor chassis ni ada 2. Satu dekat dalam bahagian enjin, satu lagi dekat bahagian cermin pintu belakang. Untuk nombor chassis, kalau kita nak tengok, first kali kita kena buka enjin depan lah. Alamak, kunci pula. Okey, kita buka bonet depan. Lepas tu, kita angkat ni. Okey, nombor chassis dia akan letak dekat bahagian tulang dalam ni. Macam untuk Ativa, dia duduk dekat bahagian kanan. Kalau kita menghadap kereta ni, belah kanan ada PM berapa. Itu nombor chassis dia. Itu kalau dekat body lah. Lagi satu dekat cermin belakang. Dia bagi stiker. Dekat situ ada tulis juga PM berapa. Itulah nombor IC kereta ni. Untuk mengelakkan daripada jadi apa-apa pertukaran ke, sebab warna kereta sama, jenisnya sama. Untuk tahu masa kita dapat kereta nanti, kita boleh check nombor chassis kita sama tak dalam grant. Sekarang korang dah tahu kan, penting tak penting nombor chassis ni. Kalau korang rasa video ni manfaat, jangan lupa like, follow dan share supaya ramai lagi dapat manfaat daripada video ni. Terima kasih semua. Bye.